Kenapa Nabi melarang kita meniup makanan panas sebelum kita makan? Pandangan ulama yang banyaknya ialah supaya kita dah melatih sifat tidak terburu-buru. Itu pandangan yang banyak dalam Fathul Bari, dalam Umdatul Qari, dalam kitab apa benda ni, Mirqatu apa benda, Masabih Pam, syarah kitab Ibn Hajar, kitab Ibn Hajar, kitab Syekh Ali Mula Al-Qari Al-Hanafi pun kata begitu, supaya kita tidak gaduh jenis nak makan makanan masih panas, nak hanggar juga, nak makan juga, lalah tiu kerana nak dia. Jadi tak comel, kena bersabar. Itu satu daripada pandangan ulama. Pandangan ahli-ahli pakar perubatan yang moden lain pula. Dia kata air liur kita ni terkeluar halus-halus dalam hembusan bercampur dengan air yang panas, boleh menyebabkan kadang-kadang, bukan mesti, berlaku pemuapan di dalam perut, jadi sakit perut sedikit. Tak berapa comel untuk kesihatan. Ada.